Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kumpulan kami akan membincangkan tentang hipertensi atau tekanan darah tinggi serta kaitannya dengan Matlamat Pembangunan Mampan atau World Sustainable Development Goal 3 yang memberi fokus kepada kesihatan dan kesejahteraan untuk semua. Menurut laporan Pertubuhan Kesihatan Sedunia, lebih 1.4 bilion orang dewasa berumur 30 hingga 79 tahun di seluruh dunia hidup dengan tekanan darah tinggi. Lebih membimbangkan, ramai di dalam kalangan mereka tidak menyedari keadaan ini kerana hipertensi atau tekanan darah tinggi seringkali tidak menunjukkan gejala yang jelas. Keadaan ini menjadikan hipertensi atau tekanan darah tinggi sebagai salah satu masalah kesihatan global yang serius, terutamanya di negara berpendapatan rendah dan sederhana. Di Malaysia pula, statistik ini menunjukkan bahawa kira-kira 1 daripada 3 orang dewasa mempunyai tekanan darah tinggi. Hal ini menunjukkan bahawa penyakit ini bukan sahaja isu global, malah cabaran besar kepada sistem kesihatan negara. Tekanan darah tinggi berpunca dari beberapa faktor, antaranya ialah pemakanan yang tidak sihat seperti pengambilan makanan tinggi garam, lemak dan makanan segera. Garam yang berlebihan boleh menyebabkan badan menyimpan lebih banyak air dan meningkatkan tekanan dalam saluran darah. Selain itu, gaya hidup yang kurang aktif juga menjadi punca utama. Malah, kurang bersenam dan terlalu banyak duduk boleh menyebabkan berat badan meningkat, sekaligus meningkatkan risiko hipertensi. Faktor lain termasuklah obesiti, tekanan emosi berpanjangan, kurang tidur serta faktor genetik. Jika ahli keluarga mempunyai sejarah tekanan darah tinggi, risiko untuk mendapatkan penyakit ini juga lebih tinggi. Tabiat tidak sihat seperti merokok turut menyumbang kepada kerosakan saluran darah dan peningkatan tekanan darah. Masalah ini berkait rapat dengan SG3 kerana dapat mengurangkan kadar kematian pramatang akibat penyakit tidak berjangkit melalui pencegahan dan rawatan yang berkesan. Oleh itu, langkah pencegahan amat penting. Antaranya ialah mengamalkan pemakanan seimbang. Yang kedua, mengurangkan pengambilan garam. Yang ketiga, mengawal stres dengan baik. Yang keempat, melakukan pemeriksaan kesihatan secara berkala. Yang terakhir, melakukan aktiviti fizikal secara konsisten. Kesimpulannya, tekanan darah tinggi boleh dicegah sekiranya kita memberi kesedaran dan mengambil tindakan awal. Dengan mengamalkan gaya hidup sihat, kita bukan sahaja menjaga diri sendiri, malah turut menyumbang kepada usaha mencapai SG3 demi kesejahteraan masyarakat dan negara.